Kerana orang yang mati dalam menjaga perbatasan di jalan Allah, amalannya akan dikembangkan sampai kiamat dan dia akan selamat daripada fitnah kubur, daripada azab kubur. Kemudian Nabi bersabda, adapun orang yang berjihad lebih besar daripada jihad menjaga di perbatasan itu, jihad melawan nafsu. Inilah jihad yang paling besar. Baik, macam mana nak lawan nafsu? Kita minum. Macam mana berjihad nak melawan nafsu? Maka para ulama telah mengajar kepada kita ada beberapa kaedah untuk kita mendidik nafsu. Kerana nafsu ini adalah seumpama seperti benda yang tak pernah kenyang. Nafsu ni sifat dia tak pernah faham apa itu erti kenyang. Bagi makan pun duk lapar lagi. Sifat dia begitu, tabiat dia begitu. Jadi nak bagi dia rasa bersyukur supaya dia rasa kenyang tu, menghargai rasa kekenyangan tu, ada modul-modul yang telah pun disusun oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya yang disebutkan sebagai kitab Minhajul Qasidin. Beliau kata yang pertama, nak didik nafsu ini adalah dengan cara apa? First step sekali, kita nak bagi nafsu ni supaya dia tak melampau, tidak membantah dan juga tidak ingkar pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Of course, kali pertama kita nak suruh dia suka apa yang Allah suka, dia tak akan suka. Sebab dia akan berontak. Dia nak kita suka apa yang dia suka, walaupun benda itu Tuhan tidak suka. Walaupun benda itu Tuhan tidak suka. Baik, yang pertama dinamakan ia sebagai musyaratah. Apa itu musyaratah? Iaitu kita meletakkan syarat. Nak didik nafsu ni kena give and take. Dalam bahasa orang putihnya, give and take. Ada masa kita beri, ada masa kita ambil balik. Macam tu. Dia tak boleh bagi je. Macam anak kita lah, bagi je handphone, memang kesudahnya dia tak bercakap dengan kita, dia bercakap dengan handphone tu lah. Bagi, cukup masa, bagi balik. Macam tu. Tu namanya musyaratah. Musyaratah. Ratah. Nak tengok full video ada di sini.